Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Umar, seorang penyimpan emas bawah public gold. So, bila kita nak mula simpan emas dengan public gold, caranya sangat senang. Kita boleh daftar percuma, download aplikasi public gold, dan kurang 5 minit dan kita boleh start beli emas. So, kalau nak beli emas dekat phone, ada beberapa cara, tapi saya terangkan satu je. GAP, Gold Accumulation Program, yang public gold offer. So GAP ni ialah kita boleh kumpul emas sikit-sikit setakat mana bajet kita. Bila dah cukup gram, bila dah 2 gram emas ke atas, dan kita boleh withdraw lah. Kita boleh minta public gold hantarkan emas tu ke rumah kita, atau kita pergi ke mana-mana cawangan public gold untuk kita collect physically, atau kita pergi dekat mana-mana ATM machine yang public gold letak, macam dekat Menara Public Gold Kuala Lumpur yang sebelah The Exchange TRX. Menara Public Gold tu ada 12 ATM machine, subhanallah. Dekat KLIA pun ada, lepas tu adalah certain mall yang ada mesin tu. So ada 3 cara kalau nak dapatkan emas physically pada public gold. Pertama, untuk bawah 20 gram emas ya, bawah 20 gram emas, boleh pos 1, 2, 3, 2 pergi cawangan public gold, 3 pergi ATM machine public gold. Alright, saya nak ajak anda semua untuk mulakan simpanan emas bawah bimbingan saya secara percuma. Alright, boleh DM saya untuk dapatkan link, atau boleh type link yang saya sediakan di description. Alright, Assalamualaikum.